spek besar tapi kena dengan spek kecil. Kenapa? Sebenarnya dalam dunia modifikasi ni banyak rahsia-rahsia yang kita belum tahu. Ramai orang panggil resepi lah. Setiap orang resepi dia lain-lain. Cuma masing-masing mencari hala tuju yang sama, iaitu mencari redha ilahi. Bukan. Dalam dunia pemotoran ni kita mencari kelajuan dan ketahanan. Untuk zaman sekarang terlalu ramai yang dah masuk ke dalam dunia modifikasi ni, especially motosikal lah. Walaupun diorang guna untuk daily use. Mana kata pergi kerja balik kerja. Sebab ada yang kerja jauh tapi motor tak cukup laju ataupun membuatkan diorang boring di atas motor. So diorang modify. Satu lagi, mempercepatkan masa. Nak potong kereta senang, potong lori senang. Kalau kita nak modify untuk penggunaan harian, iaitu daily use lah. Sekarang ni dah ada macam-macam setup dah. Bukan setup hanya untuk racing, berlumba, tapi ada juga setup untuk penggunaan harian. So motor korang pun lebih tahan, jangka masa hayat enjin tu pun agak lama lah berbanding kalau setup khas untuk perlumbaan sahajalah. Berbalik pada topik yang awal-awal tadi, spek besar kena tapau dengan spek kecil. Situasi ni terjadi sekiranya spek besar tu dia setup untuk daily use pergi kerja. Spek kecil ni dah betul-betul buat full power dah untuk racing. So bila bertemu dua orang ni ataupun dua jentera ni, maka spek kecil tu mampu untuk memintas spek yang besar ni. Itu salah satu faktor yang saya jelaskan lah. Antara faktor-faktor selain daripada setup yang tak berapa nak kena, selain daripada setup yang tak berapa nak sesuai ataupun tak berapa nak keluar power, selain daripada itu adalah setup tu juga adalah setup daily use yang membuatkan spek kecil ni boleh memintas spek yang besar. Senang cerita orang kata kena tapau lah. Okey, secara logiknya kalau korang buat spek besar dengan spek kecil, jangka hayat spek besar dia akan kurang sikit. Antaranya adalah sebab geseran spek besar ni dia lebih banyak lah. Salah satunya adalah pada blok lah. So lebih banyak geseran, lebih kurang jangka hayat masa untuk dia bertahan lah. Itu secara logik sains lah. So selain daripada itu bergantung juga pada setup lah. Kalau korang betul-betul minta full power, CR pun sampai tinggi-tinggi sangat, so korang jangan expect lah motor korang tu akan bertahan macam daily use punya setup. Yang ini CR rendah lah. So pada korang, jangan anggap bila modify ni semuanya akan ikut pada kehendak hati korang. Kena tahu juga korang modify ni untuk apa. Tak semua orang modify untuk berlumba. Pada zaman 2025 ni lebih ramai modify untuk daily use. Tak kisahlah pergi kerja ke, pergi masjid ke, pergi meeting ke, balik kampung ke, ride healing sorang-sorang pun tak ada masalah. Asalkan kita tahu kita modify engine ni untuk apa. Akhir kata, modify ikut kehendak ataupun tujuan korang dan juga poket korang. Jangan ikut poket mak ayah, jangan ikut poket kawan-kawan. Kita ukur baju di badan sendiri. Terima.